Saya sedar saya telah posting dan Kakak kepada pemandu kereta Honda Jazz yang terlibat dalam kemalangan maut di Senawang, Negeri Sembilan tampil memohon maaf kepada keluarga mangsa dan rakyat Malaysia atas kenyataan yang dibuat berhubung insiden itu. Menerusi satu hantaran di media sosial, wanita dikenali sebagai Nur Athirah Najwa itu mengakui kesilapannya dalam mengeluarkan komen yang menimbulkan kemarahan orang ramai. Assalamualaikum. Saya Nur Athirah Najwa, kakak kepada pelaku yang terlibat dalam kemalangan di Senawang. Saya ingin mohon maaf kepada pihak keluarga mangsa dan semua rakyat Malaysia atas posting dan komen yang keterlaluan sehingga membuat semua marah. Saya sedar saya telah posting dan komen tersebut dalam keadaan yang emosi. Saya betul-betul minta maaf dan saya menyesal.